Standard kandungan pembelajaran pada hari ini 3.6 menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Manakala standard pembelajaran pada hari ini 3.6.2 menulis dan mengadaptasi grafik kepada prosa menggunakan ayat yang menarik dan gramatis. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini 1. Dapat menulis satu perenggan isi tersurat dan satu isi tersirat dengan menggunakan ayat yang gramatis. Manakala seterusnya yang kedua, menulis sekurang-kurangnya satu ayat pendahuluan dan satu ayat kesimpulan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Pembelajaran pada hari ini bertemakan keselamatan, iaitu tajuk kemalangan jalan raya. Tentu murid-murid pernah menyaksikan kemalangan yang telah berlaku atau mengalami kemalangan jalan raya. Seterusnya, tajuk ulasan kita pada hari ini, langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Apakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya? Ya, semua ini akan dikupas melalui tajuk pembelajaran kita, iaitu ulasan. Apakah ulasan? Ulasan ialah satu pemindahan maklumat daripada pelbagai bentuk yang bergambar kepada maklumat yang bertulis. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi kita pada sesi video seterusnya.